Masih siap. Assalamualaikum, nama saya Ryan daripada budak CB. Siapa tu? Saya memakai ni beli dulu. Ya kata jalan terus. Assalamualaikum. Saya Nafada Rifki dari Saintek Member. Ni lah basikal saya. Pakaikan gomek. Kalau laju dia berapa kilometer sejam? Ni dah pernah try, dapat 200 GPS. Saya Ahmad Rizki. Ini bike saya dari Saintek Member. Dan saya duduk di Kota Wasai, duduk Tembikai. Dan ni bike saya. Baru lepas accident. Baru lepas accident dan jatuh lah, dah tak main lah. Ini aku nak repair ni jap. Kau bola ni mana? Kau sini. Sini merah. Nanti. Berapa stand lah? Berapa stand? Pakai ni. Nama kau apa? Ryan eh? Kau kau cek aku hari tu? Oh. Ni dah. Dah start. Okay, kita sekarang dengan apa? Ryan. Jadi nak review sikit basikal dia. Dia segan tadi sebenarnya. Nanti aku tunjuk lah. Sini dekat sikit. Okay guys, dia punya fork. Fork ni aku nampak macam RSL macam aku dulu pakai. Bar biasalah standard GT.
Dia punya body memang KDB warna elang lah. Dia ada stiker elang kat sini. Elang korang boleh tengok dia ada mana tombol dia. Ini untuk rantai dia. Tali brake. Dia pakai 4 batang. Rim 4 batang. Ke dekat sikit owner. Bawah sikit. Kau boleh tak nampak. Aku nak tanya kau. Ini apa tu 4 batang V1 ke V2? V1. Sebab betul. Okay, dia pakai apa tu Kenny V1, Kenny V1 pula. Dia punya 4 batang V1. Korang kalau nak tahu V1 dia macam ni. Bisa lihat. V1 dia area bearing dia macam gini. Dia boleh letak disc, lepas tu dia tebal sikit. Kalau V2 dia direct. Dulu aku pernah pakai V2. Tayar ni Honda King lah, standard Honda King. Honda King ni kalau badan besar memang sifat koyak ni. Ni coyang Betul. Mana? Macam ni. Ni coyang. Sekarang ni korang nampak kan, coyang asal nak cari. Yang ada pun warna hitam, aku pun beli warna hitam sebab apa tu tak ada stok. Aku dah tanya dah yang anti kedai tu, dia cakap stok tak ada. So jadi yang biru ni dah tak ada dah. Kalau korang jual, misal korang jual. Kalau korang nak basikal laju, pakailah coyang. Coyang laju tahan. Okay. Okay guys, lepas ni kita punya basikal. Aku tertarik dengan basikal bukan apa, sebab dulu aku ada basikal ni warna hijau siap stiker, tapi aku dah jual lah. So rim ni pun aku pernah pakai juga. Ini nak cari kedai susah sekarang. Ada tapi warna hitam ada. Dulu banyak warna, ada 4 warna aku jumpa. Merah, biru, kuning dengan hitam. Yang kuning aku pakai dulu lah, yang aku dah jual dengan orang lah. Owner dia, siapa nama owner dia? Ahmad Fira Farhan. Panggil Pak An dia? Panggil Yas. Oh Yas, kau nama Yas Jadi korang tengok dia punya basikal, badan kecil tak apalah, pakai Gomek 2010. 2010 ni kalau pandai setting memang pergi. Aku dah buat dah, tapi aku tak boleh bagi tahu rasa dia basikal ni nak buat laju macam mana. Ada rasa dia. Kalau korang nak, diam tepi. Okay, thank you. Okay guys, semua berkumpul jap. Jom kumpul, kita ambil video. Dekat sikit. Gerak dah gerak lah. Ya. Oh boleh. Tak apa, kita sendet dalam dekat Ready. Dekat sikit. Orang tak nampak je lagi. Guys, 1, 2, 3. Mantap. Okay, kita ambil gambar. Okay guys, hari ni kita ada pergi event. So hari ni ada jumpa budak Saintek dengan Kota Masai. Diorang kat sini tadi lah kumpul. Aku tak bagi diorang kat luar tu sebab bahaya sikit. So kepada yang nak buat event, buatlah kat tempat yang selamat. Jangan kat jalan raya tengah-tengah. Bahaya. Nanti kereta datang korang tak nampak, bahaya. Okay guys, diorang sudah balik guys. So hari ni cukuplah untuk ini sahaja. Lain kali kita buat event lagi lah. Okay, let's go.